emas ni harga dia memang akan sentiasa naik ke? Soalan ni jujur dan saya suka sebab ramai mesti fikir simpan emas ni macam pelaburan cepat kaya ke? Sebenarnya tidak ada jaminan harga emas akan sentiasa naik. Harga emas ni bergantung kepada banyak faktor. Contohnya ekonomi global, kadar inflasi, kadar faedah bank dunia dan juga nilai mata wang US dollar. Kalau ekonomi tengah stabil, US dollar kuat, harga emas ni mungkin turun ataupun mungkin mendatar. Tapi bila berlaku krisis ekonomi, peperangan ataupun kejatuhan mata wang, masa itulah emas biasanya melonjak naik. Contoh mudah tahun 2020, masa tu dunia dilanda pandemik kan, harga emas ni naik mendadak sebab orang cari tempat paling selamat untuk lindungi nilai duit mereka. Tapi bila ekonomi pulih semula, harga emas ni stabil balik. Jadi tujuan utama simpan emas bukan sebab nak kejar cepat untung. Tujuan dia adalah untuk kita lindungi nilai supaya duit kita tak susut bila harga barang naik, bila ringgit jatuh ataupun bila inflasi makin teruk. Kalau hari ni kita simpan 1 gram RM600, 2-3 tahun lagi nilainya pasti lebih daripada RM600. Dan yang pastinya nilai emas ni kekal dalam jangka masa panjang dan nilainya makin lama makin meningkat. Jadi kalau nak mula simpan emas, jangan tunggu harga turun dulu baru nak mula. Mula saja simpan emas ni dengan bajet kita sendiri. Kita boleh konsisten buat simpanan emas ni 1 gram 1 bulan ataupun mula dengan bajet paling minimum serendah RM100 yang pertama. Yang penting kita mula dulu buat simpanan dalam bentuk emas supaya kita ada benchmark harga yang pertama. Jadi untuk tuan-puan yang nak mula buat simpanan emas ni dengan cara mudah, tuan-puan boleh terus klik link di bio saya untuk saya bantu. So, nak bersatu, cek komen, jangan lupa follow.